Kenapa zaman aku belajar dulu tak ada keluar meja macam ni tau? Kenapa baru sekarang baru ada meja lipat yang macam ni? Meja ni kalau korang tengok bukan jenis flat tau. Tapi meja ni korang boleh adjust dia punya ketinggian dia, korang nak tinggi macam mana. Dekat bahagian belakang ni dia ada level-level dia, korang boleh pilih korang nak tinggi macam mana tau. Contohnya korang nak ambil level 1 ke bahagian bawah ni dan jadi macam ni tau. Jadi 90 darjah yang macam ni. Lepas tu kalau korang nak buat kerja, letak handphone ke, nak letak laptop ke, nak letak tab ke, memang sangat sesuai sebab dekat bahagian bawah ni dia ada stopper, so tak adalah korang punya laptop tu tergelincir jatuh. Lepas tu dekat bahagian tepi ni ada lagi space untuk korang letak korang punya mouse. Lepas tu dekat bahagian tepi ni kalau korang haus, tak payah pergi dapur nak ambil air. Korang standby terus korang mencawan, letak air dekat sini. Ni letak air kat sini. Letak air kat sini senang-senang. Sambil korang study, sambil korang buat kerja, dah ada air dekat depan mata. Tinggal nak minum je. Tak payah pergi dapur, nak kena bangun. Letak je air dekat sini. Memang sangat function meja macam ni tau. Boleh lipat, boleh bawa pergi mana-mana sahaja.